bola sepak Malaysia hari ini benar-benar digemparkan dengan satu tsunami berita yang sangat mengejutkan. Keputusan rasmi daripada Mahkamah Timbang Tara Sukan atau CAS akhirnya telah keluar dan ia membawa impak yang cukup besar. Dalam video kali ini, kita akan kupas dua topik yang paling panas. Pertama, penggantungan serta-merta selama 12 bulan ke atas 4 pemain bintang Liga Malaysia dari kelab JDT dan Kuching City FC susulan skandal dokumen warisan. Kedua, kenyataan berani dan cabaran terbuka daripada pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail yang sedia diheret ke mahkamah demi mempertahankan integriti baginda. Denda jutaan ringgit dan nasib pemain bintang kini menjadi taruhan. Apa sebenarnya yang berlaku? Teruskan menonton. Sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam butiran kes ini, pastikan anda sudah tekan butang subscribe dan aktifkan lucing notifikasi saluran Sukan Tiger. Jangan terlepas kupasan paling tajam dan terkini mengenai bola sepak tanah air. Jom kita mulakan. Liga Bola Sepak Malaysia atau MFL secara rasmi telah mengumumkan penggantungan serta-merta ke atas 4 pemain import susulan makluman daripada FAM berkaitan keputusan CAS. 4 pemain yang terlibat adalah Gabriel Palmeiro dari Kuching City FC serta 3 tonggak utama Johor Darul Takzim iaitu Hector Havel, Joao Figueiredo dan John Irazabal. Tindakan tegas ini diambil selepas mereka didapati bersalah dalam isu dokumen kelayakan yang sebelum ini menjadi perdebatan hangat. Hukuman ini menyaksikan keempat-empat pemain tersebut perlu menghabiskan baki tempoh penggantungan selama 12 bulan. Ini bermakna mereka tidak dibenarkan untuk diturunkan dalam mana-mana perlawanan rasmi Liga Malaysia sehingga tempoh tersebut berakhir. Ini pastinya satu tamparan hebat buat JDT dan Kuching City FC yang terpaksa mengubah strategi pasukan secara mengejut. Bagaimanapun, ada sedikit kelonggaran di mana mereka masih dibenarkan menjalani latihan harian untuk mengekalkan tahap kecergasan. Namun, aksi kompetitif adalah dilarang sama sekali. Bukan itu sahaja, Badan Induk Bola Sepak Negara iaitu FAM turut menerima tamparan hebat apabila FIFA mengekalkan denda sebanyak 350,000 Swiss franc atau kira-kira 1.8 juta ringgit Malaysia. Denda ini dikenakan kerana kesalahan menyerahkan dokumen yang dipercayai palsu bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027. Angka jutaan ringgit ini membuktikan betapa seriusnya kegagalan pihak pengurusan dalam menyelia proses naturalisasi dan dokumen pemain warisan negara. Di sebalik kekecohan ini, nama pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail turut dipetik oleh segelintir netizen. Menjawab tuduhan liar tersebut, TMJ tampil dengan sangat tegas dan terbuka. Baginda secara rasmi mencabar mana-mana pihak yang menuduh baginda terlibat dalam skandal dokumen ini untuk membawa bukti kukuh ke mahkamah. TMJ menegaskan bahawa baginda sedia berdepan tindakan undang-undang di mana-mana sahaja bagi membuktikan kebenaran sekaligus menunjukkan baginda tidak akan tunduk kepada serangan persepsi yang tidak berasas. Sekarang, persoalannya, adakah ini pengakhiran buat karier pemain warisan tersebut di Malaysia? Dan bagaimanakah FAM akan bangkit selepas dimalukan dengan denda jutaan ringgit ini? Selain daripada isu penggantungan tersebut, kita juga perlu melihat kesan jangka panjang yang bakal melanda kancah Liga Malaysia. Kehilangan mengejut 3 pemain utama JDT iaitu Hector Havel, Joao Figueiredo dan John Irazabal pastinya memaksa pihak pengurusan Harimau Selatan untuk bekerja keras dalam jendela perpindahan akan datang. Walaupun JDT mempunyai barisan pemain simpanan yang mewah, namun keserasian yang telah dibina oleh pemain-pemain ini bukan mudah untuk diganti dalam masa yang singkat. Begitu juga dengan pasukan Kuching City FC. Kehilangan Gabriel Palmeiro adalah satu kerugian besar buat skuad pimpinan Aidil Syarin Sahak memandangkan Palmeiro merupakan tunjang utama di bahagian pertahanan.
Adakah klub-klub ini akan menuntut pampasan daripada pihak-pihak tertentu susulan kerugian yang terpaksa ditanggung akibat penggantungan ini? Ini adalah satu isu perundangan yang mungkin akan menjadi lebih rumit selepas ini. Mengenai cabaran terbuka daripada TMJ pula, ia sebenarnya adalah satu langkah berani untuk membersihkan nama baginda dan kelab JDT daripada terus menjadi mangsa fitnah netizen. Kesediaan baginda untuk ke mahkamah menunjukkan bahawa segala urusan di peringkat kelab telah dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh badan induk. Kini, beban pembuktian terletak di bahu mereka yang membuat tuduhan. Jika tiada bukti kukuh dikemukakan, maka isu ini hanya akan kekal sebagai serangan politik bola sepak yang tidak berkesudahan. Persoalannya sekarang, adakah ini pengakhiran buat karier pemain warisan tersebut di Malaysia? Dan bagaimanakah FAM akan bangkit selepas dimalukan dengan denda jutaan ringgit ini? Sila berikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Adakah anda rasa hukuman ini adil atau ada pihak lain yang patut dipertanggungjawabkan lebih daripada pemain itu sendiri? Kami di Sukan Tiger sentiasa menghargai pandangan dan perdebatan sihat daripada anda semua sebagai penyokong setia Harimau Malaya. Namun jangan ke mana-mana kerana selepas ini Sukan Tiger akan membongkar satu lagi rahsia besar mengenai siapa sebenarnya individu di sebalik tabir yang bertanggungjawab sepenuhnya menguruskan dokumen pemain-pemain terlibat. Kami juga akan mengupas bagaimana nasib kontrak jutaan ringgit pemain JDT selepas ini dan adakah terdapat kelab lain yang bakal terkena tempias dalam siasatan susulan pihak berkuasa nanti. Pastikan anda nantikan video eksklusif kami yang akan dimuat naik sebentar saja lagi. Jangan sampai terlepas kerana maklumat yang kami terima ini benar-benar akan mengubah persepsi anda. Terima kasih kerana terus setia menonton. Jangan lupa untuk tekan tanda suka, kongsi video ini kepada rakan-rakan penyokong yang lain dan teruskan menyokong perkembangan bola sepak kita dengan penuh integriti. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya, tetap di Sukan Tiger.